A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, pengajian yang berjudul Sikap Khidmat. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yastami'al ilma wal hikmata bi ta'dimi wal hurmati. Wa in sami'a mas'alata wahidah aw hikmata wahidatan alfal marrah. Dianjurkan kepada penuntut ilmu agar memperhatikan seluruh ilmu dan hikmah dengan penuh takdim serta hormat, meskipun telah 1000 kali ia mendengar keterangan dan hikmah yang itu juga. Wa qila man lam yakun ta'dimuhu ba'da alfi marratin ka ta'dimihi fi awwali marratin falaysa bi ahlil ilmi. Ada dikatakan, barang siapa ia takdimnya setelah 1000 kali berulang, tidak seperti takdimnya yang pertama kali, maka dia bukan ahli ilmu. Walaupun ilmu yang pernah kita dengar, sudah tahu, kita dengar kembali, jangan kita remehkan orang yang menekan tersebut, ilmu yang telah ketahui itu. Makanya di dalam agama, walaupun orang kita lebih pandai daripada orang yang mengajari kita, kita harus takdim kepada orang tersebut. Supaya kenapa? Supaya menjadi barakah ilmu kita. Wallahu a'lam bishawab.